Saudara-saudari, Sekang Kim Seng dan Jerry dari Kang Financial Advisory sama CC Advisory. Jadi, okey. Hari ini isu ialah ambil duit pergi melancong atau beli insurans mana satu yang berbaloi. Okey? Ya, ini adalah isu yang kita mau bincang sekarang. Okey, kita jemput Jerry untuk ulas sedikit tentang hal ini. Jerry? Okey. Kalau secara generalnya, kalau nak melancong, okey, kita fikir berapa perkara tu. Kalau kamu sihat, mudah tiada tanggungan. Tapi secara realitinya, biarpun kau single, kita ada beberapa juga, kita ada beberapa perlu dihadapi juga. Mana cakap kita tiada tanggung jawab. Kedua, tiada hutang bos yang perlu selesaikan. Ya, memang waktu kita muda, kita baru start kerja saya, kita mau happy, jet lag, tak mudah mah. Belum lagi ambil loan, bukan lagi ambil ketika bukan lagi ambil, mau start kerja, mana fikir mau ambil hutang, terus happy dulu mah. Dapat pengalaman kenangan, ada nilai tak terlewang, itu ada kesulitan jangka pendek saya. Ingat, melancong tu ada kesulitan jangka pendek, tapi ingat, kita ada tanggungan. Walaupun kita single belum kawin, tak ada papa mak kita, tak ada adik-adik pun di bawah tanggung jawab kita. Ini bisa fikir. Melancong boleh melancong. Kena fikir juga untuk masa depan. Kalau beli insurans dulu, kalau orang yang bijak mesti kita mau beli insurans. Seperti saya katakan, walaupun kamu single belum kawin, ada papa mama, ada adik di bawah kita bersama juga. So, kita ada tanggung jawab secara indirect, not direct, indirect. Kerajaan melalui SOKSO dan melalui KWSP juga menggalakkan para pekerja baru masuk kerja beli insurans. Mesti syarikat pun, biarpun ada ambil insurans untuk para pekerja juga, tapi agak kecil, bukan yang besar. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang itu harus bertanggung jawab, mesti ambil insurans supaya papa mak tak bimbang, adik-adik juga tak bimbang, ada perlindungan. Kedua, mesti ada simpanan kecemasan kuku. Kalau kau start kerja, mesti ambil insurans, masa itu belum ada simpanan kecemasan kuku. Insurans supaya aset perlindungan, bukannya belanja macam ambil loan beli kereta, belanja ambil loan beli tanah, beli ini, beli itu. Insurans ada keperluan supaya lindung kita dari segi apa-apa kecederaan, kematian, lumpuh, dan apa-apa saja. Hidup ini tiada apa yang kekal, apa-apa saja boleh berlaku. Mau ambil duit melancong dan beli insurans itu, kita kena berfikir. Melancong ini adalah khususnya jangka pendek. Insurans ini tanggungan jangka panjang. Tapi ingat, insurans ini kalau kita ambil dalam jangka panjang, let's say tak mau melancong, tak gigit gigi kita, tak jimat duit, tak ambil sikit-sikit duit beli insurans. Lepas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kita kerja, apa loh? Kita ada perlindungan insurans kematian banyak. Ada lagi faedah dan juga amorti lebih besar. Ini nggak boleh dapat kopi melancong. Ini saya pandangan dia. Yang lain tuh terpulang pada diri Anda sendiri. Oke. Selesai insurans dulu. Lepas itu pelan tuh. Lepas itu lancang untuk melancong. Memanglah. Sebenarnya insurans sangat penting. Melancong tuh sebagai sikit-sikit lah, tapi jangan sampai bikin melancong. Memang insurans semakin mahal bila kamu makin tua atau ada penyakit. Tiket kapal terbang boleh tunggu. Kamu boleh melancong bebas masa, kamu semua tak tunggu masa sesuai. Kalau budget tak mulakan dengan medical card asas, lepas itu simpan sikit untuk travel. Itu saya punya sharing. Terima kasih. Ingat, mau melancong atau mau beli insurans, fikir-fikir sendiri. Sendiri buat keputusan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Jerry. Share, like, subscribe dan sokong. Terima kasih.